Seorang warga emas lelaki berusia 82 tahun hampir tidak dapat bangun dari kerusi. Kakinya terasa lemah, lengannya telah kehilangan kekuatan dan setiap doktor memberitahunya ia hanyalah sebahagian daripada proses penuaan tetapi dia enggan menerimanya. Daripada berputus asa, dia membuat satu perubahan kecil pada hidangan hariannya dan dalam masa 3 bulan saja, bukan saja dia kembali bertenaga, malah ujian darahnya kelihatan seperti seorang lelaki yang 30 tahun lebih muda. Apakah rahsianya? Ia bukan telur, ia bukan daging, malah ia bukan suplemen dari farmasi. Ia adalah sumber protein semula jadi yang menurut para saintis mengaktifkan sintesis protein otot, iaitu proses yang membantu badan anda membina semula kekuatan walaupun pada usia 70-an, 80-an atau lebih. Menurut kajian terkini dari Journal of Clinical Nutrition Protein Specific ini, merangsang tindak balas pembinaan otot yang sama seperti badan seseorang yang berusia 25 tahun. Dan bahagian yang terbaik, ia mudah didapati berpatutan dan berfungsi lebih baik apabila digabungkan dengan yang lain dalam senarai ini. Jika anda berumur lebih 60 tahun dan bimbang tentang kehilangan otot berasa lemah atau menjadi perlahan, video ini akan menunjukkan kepada anda kebenaran tentang protein selepas usia 70 tahun. Dan ya, sebahagian daripadanya akan mengejutkan anda. Salah satunya kedengaran seperti nama syaitan tetapi ia memberikan keajaiban di dalam otot anda. Anda sedang menonton Kembara Sihatku di mana kami memberikan anda strategi yang disokong oleh kajian untuk berasa lebih kuat, lebih muda dan lebih sihat, tidak kira berapa usia anda. Sebelum kita bermula, beritahu kami di ruangan komen berapa umur anda dan dari mana anda menonton. Dan jika anda mendapati video ini membantu pada bila-bila masa, pertimbangkan untuk menekan butang suka dan melanggan. Ia benar-benar membantu lebih ramai warga emas menemui kandungan yang mengutamakan kesihatan mereka. Sekarang mari kita kira 6 makanan protein terbaik yang membantu membina otot lebih cepat daripada telur, terutamanya selepas usia 70 tahun. Nombor 6, kacang dal, makanan otot yang mesra bajet. Kebanyakan orang berfikir protein berasaskan tumbuhan terlalu lemah untuk membina otot sebenar, tetapi kacang dal secara senyap membuktikan idea itu salah, terutamanya untuk warga emas berumur lebih 60 tahun. Kacang dal bukan saja padat dengan serat. Ia membekalkan 18 gram protein setiap cawan yang dimasak. Dan itu adalah protein lengkap apabila digabungkan dengan bijirin penuh seperti beras perang. Gabungan ini membekalkan otot anda dengan kesemua 9 asid amino esensial yang penting untuk merangsang sintesis protein otot proses yang digunakan oleh badan anda untuk membaiki dan menjadi lebih kuat. Dan manfaatnya melangkaui sekadar membina otot. Kacang dal kaya dengan magnesium folate dan zat besi nutrien yang menyokong tenaga penghantaran oksigen dan juga kestabilan gula dalam darah. Ini bermakna kurang keletihan, lebih stamina dan kekuatan yang lebih baik sepanjang hari anda. Tambahan pula, kacang dal sangat mudah dihadam, tidak seperti daging merah atau minuman protein yang diproses yang boleh menyebabkan kembung atau sakit perut. Dan kerana ia tinggi serat, ia menyokong kesihatan usus yang kini dikaitkan secara langsung oleh penyelidikan dengan pengekalan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Begini cara menyediakannya. Hanya bilas, rebus dan renyah kacang dal merah selama 15 minit. Tambah sedikit kunyit atau jintan manis untuk manfaat anti radang dan anda akan mendapat hidangan protein berasaskan tumbuhan yang hebat dengan kos kurang daripada beberapa ringgit setiap hidangan. Dan jika kacang dal mengejutkan, anda tunggu sehingga anda mendengar apa yang boleh dilakukan oleh protein seterusnya semasa anda tidur. Nombor 5, biji rami. Sekarang mari kita bercakap tentang salah satu rahsia pembinaan otot yang paling kurang dihargai yang tersembunyi di dapur anda. Protein nombor 5, biji rami. Makanan super kecil dengan impak yang besar. Kebanyakan orang menganggap rami hanyalah barangan kedai kesihatan yang popular atau mengelirukannya dengan ganja. Tetapi inilah kebenarannya. Biji rami tidak mengandungi sebatian psikoaktif dan ia sah, selamat serta padat dengan salah satu protein tumbuhan paling lengkap yang ada. Mari kita lihat sainsnya. Hanya 3 sudu besar biji rami memberikan anda hampir 10 gram protein termasuk kesemua 9 asid amino esensial blok binaan otot. Lebih baik lagi, ia kaya dengan asid lemak omega 3 yang mengurangkan keradangan, meningkatkan pemulihan dan membantu sendi anda bergerak dengan lebih bebas. Bagi warga emas ini mengubah keadaan. Protein rami lebih mudah dihadam berbanding banyak protein haiwan. Ia tidak menyebabkan kembung. Ia tidak menyebabkan sembelit dan ia membekalkan tenaga kepada otot anda secara perlahan-lahan, terutamanya apabila sistem penghadaman anda tidak sekuat dahulu. Gunakannya dengan bijak. Taburkan biji rami di atas oatmeal.
Campurkan ke dalam smoothie pagi anda atau tambahkannya ke dalam yogurt Greek dengan buah beri sebagai hidangan pemulihan selepas berjalan. Dan jika anda fikir itu sudah hebat tunggu sehingga anda melihat makanan seterusnya protein yang berfungsi semasa anda tidur. Nombor 4, keju cottage. Sekarang mari kita bercakap tentang makanan yang berfungsi 2 kali ganda semasa anda tidur. Nombor 4, keju cottage. Ia tidak menonjol tetapi ia adalah protein malam yang hebat yang berfungsi semasa anda berehat. Kebanyakan orang menganggap keju cottage hanyalah snack kuno. Tetapi inilah yang mungkin anda tidak tahu. Ia mengandungi protein yang lambat hadam dipanggil kasein. Ini bermakna ia membekalkan nutrisi kepada otot anda secara beransur-ansur selama beberapa jam menjadikannya bahan api malam yang sempurna untuk pembaikan dan pertumbuhan otot. Dalam satu kajian klinikal, warga emas yang makan keju cottage sebelum tidur mempunyai sintesis protein otot semalaman yang lebih tinggi setanding dengan minuman protein selepas bersenam. Ini kerana kasein memastikan asid amino beredar semasa badan anda berehat. Otot anda tidak berhenti berfungsi pada waktu malam. Malah sebahagian besar pemulihannya berlaku ketika itu. Dan protein ini menyokongnya dengan baik. Tambahan pula keju cottage juga mengandungi kalsium, fosforus dan vitamin B12. Semuanya penting untuk kekuatan tulang metabolisme dan sokongan saraf pada warga emas. Cuba setengah cawan keju cottage rendah lemak dengan serbuk kayu manis atau hirisan pig sebelum tidur. Ia mudah dihadam dan tidak akan menaikkan gula dalam darah anda. Dan jika anda fikir itu bijak, yang seterusnya lebih mudah dan anda boleh meminumnya semasa dalam perjalanan. Nombor 3, yogurt Greek. Nombor 3, yogurt Greek. Protein berkrim yang lebih daripada sekadar memuaskan selera anda. Kebanyakan orang menganggap yogurt Greek hanyalah snack atau hiasan sarapan yang lazat, tetapi pada hakikatnya ia adalah salah satu alat yang paling berkuasa untuk penyelenggaraan otot selepas usia 60 tahun. Dan inilah sebabnya. Yogurt Greek mengandungi sejenis protein istimewa yang dipanggil kasein. Tidak seperti protein yang cepat diserap, kasein dihadam secara perlahan melepaskan asid amino ke dalam aliran darah anda selama berjam-jam. Anggap ia sebagai formula pelepasan massa yang membekalkan tenaga kepada otot anda walaupun semasa anda tidur. Dan bagi warga emas, aliran nutrien yang stabil ini boleh menjadi perbezaan antara kerosakan otot dan pemeliharaan otot. Malah kajian menunjukkan bahawa pengambilan makanan kaya kasein seperti yogurt Greek sebelum tidur boleh meningkatkan sintesis protein otot semalaman. Sehingga 22% membantu badan anda membaiki tisu dan kekal kuat semasa anda berehat. Dan ia bukan hanya mengenai otot. Yogurt Greek juga kaya dengan kalsium yang melindungi tulang anda dan probiotik yang menjaga kesihatan usus anda, bahagian penting dalam menyerap protein dengan berkesan. Pilih yogurt Greek kosong tanpa gula untuk mengelakkan gula tambahan. Campurkan serbuk kayu manis biji flax atau buah beri untuk rasa tambahan dan peningkatan antioksidan. Dan jika anda fikir yogurt mengagumkan, tunggu sehingga anda bertemu dengan protein yang berfungsi semasa anda tidur dan menyasarkan keradangan dari dalam. Nombor 2, kacang hitam. Kacang hitam ia ringkas tidak menonjol dan mungkin tersimpan di belakang almari dapur anda. Tetapi jangan biarkan kesederhanaannya menipu anda. Kekacang kecil ini padat dengan kuasa pembinaan otot yang kompleks dan ia secara senyap telah mengatasi jangkaan dalam kajian pemakanan klinikal untuk warga emas. Inilah mitosnya. Ramai orang dewasa yang lebih tua berfikir anda perlu makan protein haiwan untuk menambah atau mengekalkan otot. Tetapi pada hakikatnya, kacang hitam boleh menyaingi profil asid amino banyak sumber berasaskan haiwan dan ia datang dengan bonus. Ia syarat dengan serat magnesium dan kanji rintang yang membantu meningkatkan kepekaan insulin, kunci utama bagi badan yang menua yang bergelut dengan kawalan gula dalam darah. Satu cawan kacang hitam yang dimasak membekalkan kira-kira 15 gram protein dan 15 gram serat. Ini bermakna ia membekalkan nutrisi kepada otot anda sambil juga menyokong mikrobiom usus anda. Dan jika anda pernah mendengar tentang paksi usus otot, anda tahu bahawa usus yang lebih sehat bermakna penyerapan protein yang lebih baik, pemulihan yang lebih baik dan juga fungsi imun yang dipertingkatkan. Bagi warga emas, kacang hitam adalah kemenangan 3 kali ganda. Ia melindungi jantung anda, membekalkan tenaga kepada otot anda dan mengawal gula dalam darah anda. Bahagian terbaik, ia mudah disediakan. Anda boleh membelinya dalam tin, hanya bilas untuk mengurangkan natrium. Lenyekkan menjadi sapuan, tambahkannya ke dalam sup atau campurkan dengan beras perang untuk protein yang lengkap. Tambah sedikit jintan putih dan bawang putih. Dan ia bukan saja sihat, ia juga lazat. Dan jika anda fikir kacang hitam hebat, tunggu sehingga anda mendengar tentang protein terakhir
Yang ini berfungsi walaupun semasa anda tidur. Nombor 1, protein whey. Sekarang inilah dia. Sumber kuasa yang terus menduduki tempat teratas dalam setiap kajian saintifik mengenai sintesis protein selepas usia 60 tahun, protein whey. Tetapi biar jelas, tidak semua whey dicipta sama dan ia bukan hanya untuk ahli bina badan. Kebanyakan orang dewasa yang lebih tua mendengar whey dan berfikir ia adalah sesuatu yang cucu mereka masukkan ke dalam pengisar selepas pergi ke gym. Tetapi sains moden berkata sebaliknya. Malah satu ujian klinikal dari Journal of Nutrition mendapati bahawa warga emas yang mengambil hanya 30 gram whey setiap hari mempunyai pertumbuhan otot yang serupa dengan orang berusia 20-an. Kenapa? Kerana protein whey membekalkan kesemua 9 asid amino esensial terutamanya leucina yang penting untuk mengaktifkan laluan mTOR Swiss yang memberitahu badan anda untuk membina otot. Sekarang mengapa itu penting? Kerana apabila anda melepasi usia 60 tahun, badan anda menjadi kurang responsif terhadap protein biasa. Ia dipanggil rintangan anabolik. Whey mengatasi rintangan itu seperti kunci yang sesuai dengan sempurna ke dalam mangga yang berkarat. Ia bukan sahaja membekalkan tenaga kepada otot. Ia memulakan pertumbuhan, meningkatkan pemulihan selepas senaman dan juga membantu mengawal paras gula dalam darah yang mana ramai warga emas bergelut dengannya. Ia juga sangat mudah dihadam. Ini bermakna ia tidak akan membuat anda berasa kembung atau tidak selesa. Untuk hasil terbaik, campurkan 20 hingga 30 gram isolat whey berkualiti tinggi dengan air atau susu badam tanpa gula. Tambah buah beri dan secubit serbuk kayu manis untuk mengurangkan keradangan dan menstabilkan gula dalam darah. Dan inilah yang menarik. Ramai warga emas melaporkan berasa lebih bertenaga dalam masa seminggu sahaja selepas menambahkannya ke dalam rutin mereka. Berjalan dengan lebih kuat tidur, lebih lena, pemikiran lebih jelas. Mari kita luangkan sedikit masa untuk merenung apa yang baru anda fahami. Ini bukan tentang minum minuman protein atau mengukur gram protein. Ini tentang menuntut semula kekuatan, keyakinan dan kebebasan anda. Satu pilihan bijak pada satu masa. Kacang dal yang membekalkan tenaga kepada otot anda. Biji rami yang melegakan sendi anda. Keju cottage yang membaiki semalaman. Yogurt Greek yang memberi tenaga pada pagi anda. Kacang hitam yang menstabilkan gula dalam darah anda. Dan protein whey sekutu yang terbukti secara saintifik yang meniru sintesis otot diri anda yang lebih muda. Ini bukan suplemen mewah atau regimen yang rumit. Ini adalah makanan harian yang berpatutan berkuasa yang tersembunyi di depan mata. Dan jika video ini memberi anda sesuatu yang baru untuk difikirkan, mungkin makanan baru untuk dicuba, atau pendekatan baru untuk kesihatan anda, sila berbuat baik kepada saya. Suka video ini. Komen di bawah protein mana yang akan anda tambahkan pada hidangan anda minggu ini. Dan langgan Kembara Sihatku untuk lebih banyak petua yang disokong sains yang disesuaikan untuk orang dewasa berumur 60 tahun ke atas. Anda bukan lagi makan hanya untuk terus hidup. Anda makan untuk kekuatan, kejelasan tenaga dan kualiti hidup. Teruslah menjadi kuat, tidak kira usia anda.